Dan yang merebut juga tu, maknanya mu tak mikir. Tak, barang hak yang Allah Ta'ala nilai. Dan ada harga. Hak Tuhan suruh. Hak yang kita boleh bawa mati, hak tu tak berebut. Dia berebut hak nak tinggal. Hak nak bawa tak berebut. Jangan masalah. Tahu, dunia ni barang hak tinggal. Tak percaya tengok anak-anak beranak itu hak mati dah. Ada yang bawa. Oh, kita duduk tengok tak mau hari-hari. Boleh kata mati. Tiap-tiap minggu orang mati. Hak kita tahu. Hak kita nampak. Tak ada bawa benda satu. Walaupun tak bawa, tak hari macam kita hidup. Sepatutnya, tak bawa benda. Tak boleh berebut dah kita. Tak boleh berebut. Tak timbul keisapan. Tak sedar lagi. Berebut tu sampai ke mati. Tu panggil tak mikir. Orang panggil tak cerdik. Tahu? Orang cerdik ni, dia pilih barang hak lepas daripada mati, hak boleh ambil nafas. Tu orang cerdik. Dan orang yang sentiasa menghitung diri dia, dosa pahala, tu orang cerdik. Bukan kira biti saja cerdik. Kira dosa pahala kita ni. Banyak mana dah hak kita buat. Banyak mana hak kita tinggal. Tu orang cerdik. Dia pilih amalan di mana dia boleh guna selepas daripada mati. Dan kalau dunia gula. Kalau kita suka, mustakat ni je suka kita. Tengok kita kalau dah tua, suka agak aneh je. Tak mau kata kau orang, kita sendiri je. Gitu lah. Masa budak dah apa kita nak suka, nak galak, nak seronok. Dah tua nyakit situ sini ada dah. Itu pun belah nyakit dah sedar macam. Bila dah sedar tak tahu. Belah-belah sakit dah sedar lagi dah. Dunia ni kita nak tinggal. Dunia ni tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Hari macam. Dan apa? Kerana kita ada nafsu. Ada nafsu, dia panggil nafsul ammarah tu kita ada. Dengan godaan dia tu kita tak tahu. Iblis kita tak tahu. Itu jadi. Bukan kita nak langgar. Kita tahu dah kita ngaji. Nampak dah? Kita tahu tak ni? Tahu lah. Tapi sampai masih tak boleh nak amal hal sebenarnya. Hak kita tahu kita nak amal. Tahu dah dunia ni tak ada harga si Allah Ta'ala tahu. Kalau dunia ni ada harga si Allah benar-benar setimah sangat nyamuk, Allah Ta'ala tak beri minum orang kafir. Walas teguk air. Tahu. Tapi sampai masa, buat tak nampak. Buat tak tahu. Rebuk juga. Ni orang kata dunia ni tempat ujian bagi kita. Orang memang cakap kita mudah cakap bab dunia ni. Tapi time ramai Allah payah nak tinggal. Tahu. Hari-hari kita duduk fikir tentang dia je. Siang malam duduk mikir tentang dunia. Mana cara makan kita, kehidupan kita, keseronokan kita. Padahal tak ada nilai sisi Allah. Dia nak macam. Ni jadinya dok cerdiknya. Dok berakalnya.